Selamat sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tentang Refuse Derived Fuel (RDF), iaitu satu kaedah mengubah sisa buangan sampah menjadi bahan bakar alternatif. RDF dihasilkan daripada sampah kering seperti plastik, kertas dan tekstil. Ia boleh digunakan di tungku, dapur arang dan bahkan dalam loji jana kuasa dan kilang simen. Hari ini kami akan membentangkan cara membuatnya, penggunaannya dan kelebihannya. Kawan-kawan mesti terfikirkan apa sebenarnya RDF. Secara ringkas, RDF ialah bahan bakar yang terhasil daripada sampah kering. Contoh-contoh sampah kering adalah seperti yang pertama, plastik. Yang kedua, kertas seperti surat khabar. Yang ketiga, tekstil seperti kain perca. Dan yang terakhir, sisa kayu seperti habuk papan. Daripada membuang sampah ke tapak pelupusan, kita boleh kita semula bahan tersebut menjadi bahan bakar yang mesra alam. Sekarang, saya akan memberikannya kepada Dania untuk menerangkan tentang kelebihan-kelebihan RDF. Hai, saya Damia. Saya akan terangkan tentang kelebihan-kelebihan RDF. So, yang pertama, ia dapat mengurangkan sampah yang akan dihantar ke tapak pelupusan sampah. Yang kedua, ia dapat mengurangkan kos pembelian bahan api fosil seperti gas dan arang batu. Macam yang Jitu dah cakap tadi kan? RDF ni dia boleh menggantikan bahan-bahan api fosil tersebut. So, kita dapat kurangkan kos pembelian lah. So, yang ketiga, ia dapat mengurangkan pelepasan gas rumah hijau kerana ia bersifat mesra alam. Yang keempat, ia mudah dibuat. Jadi, kita boleh buat dekat rumah atau mana-mana pusat lain yang sesuai. Jadi, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada Aina untuk menerangkan tentang cara-cara pembuatan RDF. Korang mesti nak tahu cara pembuatan RDF kan? Mari sini Aina cerita cara nak buat RDF. Yang pertama, kita kena kumpul dan asingkan bahan seperti kertas, kain dan plastik. Yang kedua, kita perlu potong atau cincang sehingga kecil supaya mudah untuk dimanfaatkan. Yang ketiga, kita perlu basah dan gaul. Tambahkan sedikit air supaya bahan basah dan mudah untuk digaul. Keempat, kita perlu mampatkan ke dalam acuan seperti paip PVC. Yang kelima, jemur di bawah cahaya matahari 2 ke 3 hari sehingga kering sepenuhnya. RDF yang siap boleh digunakan di tungku atau boiler. RDF ialah cara mudah dan mesra alam untuk memanfaatkan sampah. Kita boleh mengurangkan pencemaran sambil menghasilkan bahan api alternatif. Mari amalkan kita semula dan mengubah sampah menjadi sumber tenaga. Kesimpulannya, Refuse Derived Fuel ialah cara terbaik dan mesra alam untuk mengubah sampah menjadi tenaga. Ia bukan sahaja boleh mengurangkan pencemaran alam, malahan ia boleh menjadi sumber tenaga alternatif yang boleh kita gunakan untuk kehidupan seharian. Kami berharap selepas pembentangan ini, ia dapat memberikan inspirasi untuk mengurangkan sisa buangan dan mula menghasilkan RDF di rumah. Sebelum kami mengakhiri kesimpulan ini, izinkan saya memberi serangkap pantun. Burung nuri terbang tinggi, hinggap sebentar di dahan seri. RDF, teknologi lestari. Semoga hidup kekal harmoni. Sekian, terima kasih.